Di luar sana nak mandi, di luar sana nak. Mana? 100 feet tunnel tu. In case ada eruption something, so diorang masuk dalam ni. Oh. Ha? Sini angin best. Oh, bahan letupan. Tahu tak dia kata? Nak tu tak cara bahan buangan letupan. Dia tak letak tu kan? Ha. Masalah dia untuk dia kena safety. Ya, sebab takut bahan-bahan letupan tu still ada eruption, so diorang buang kat bawah tu. Mana? Bukan firing bee. Ni penat, dia penat. Aku dah penat. Turun ni tak boleh nak naik. Oh, ni tempat kita orang pergi tadi ke? Macam sama kan? Tapi memang sama kan. Tempat, fungsi dia sama juga. So, mana tempat yang korang baca tu? Tidur lah. Mana je? Oh, yang kita baca tu kat belakang sana. Tak payahlah. Tak payah. Ada ambil Nak gambar? pergi ke? Yang mahal kot. Apa? Kat sana sama je macam kat atas tu. Sama. Sama je tapi kita banyak. No. Kau tengok ada orang boncek dalam tu. Kau tak gambar tak? Kau nak korang baca ke? Kau panduk gila lah korang. Ayah record. Oh, minyak muka ayah dah. Kami jalan ke depan lagi. Mak, macam mana nak patahkan balik? Ni 100 feet tunnel ni kita pergi sebab kita naik atas ni tadi. Adik, Ha? macam mana nak? Tak boleh flip. Ayah kena stop kan? Ni kami dah berada di dalam ya. Tadi kami dekat luar tengok merah Nippon. Kat sini je kot. Aduh, misal pakai perfume manis. Tengok kamera. Beberapa suasana di dalam museum perang ni ya. Masuk dalam ni kena tiket jugalah. Ni surau dia, nampak surau dia ada surau. Tapi tutup boleh buka ni, nanti boleh solat sini lah. Surau pun zaman perang punya surau kot. Boleh. Macam mana? Ayah ada orang nak Tapi ni pelawat-pelawatnya daripada Manjung. Kami berada di Museum Perang, nampak? Di Batu Maung, Pulau Pinang. Baru sampai daripada Manjung tadi. Nak ikut. Ni dia orang siap-siap lah. Jadi kami akan masuk ke dalam sebentar lagi. Museum ni terletak di atas bukit. Tu nampak sampai keluar daripada jambatan Sultan Abdul Halim. Naik bukit dan keadaan ni tidaklah ramai sangat pengunjung. Beberapa biji kereta je nampak. Sebelum kami check in di hotel di Padang Kota, kami akan jalan di sini dulu. Nanti saya akan update yang lain. Kami nak bertolak ke Perlis. Kami berada di Penang pada semalam. Duduk kat hotel ni. Forum Hotel. Semalam sewa RM140. Dekat dengan kedai China lah. Tengok kedai dia.
Ni dah nanti dia bagi kad Nurul lah. Deposit. Ah. Dah bagi receipt Dah dia ni. resit tak bagi kad je. Oh, bagi kat dia. Ha. Yang receipt mana? Ada kat tu. Ada? Ha, agak-agak.